Waktu saya kecil dulu, saya suka betul dengan satu anime ni, iaitu Bidaman. So mainan Bidaman ni antara mainan kegilaan para budak lelaki waktu tu. Saya ingat lagi dulu saya pernah tengok dekat Disney XD, tak silap dalam 2012 atau 2013. So ya, waktu tu memang Bidaman memang mainan paling famous lah. Jadi ni dia, saya ada beli Bidaman Axel Dorasian dari siri Crossfight Bidaman. Yang ni bootleg punya version je, sebab Takara Tomy punya memang mahal dan susah sekarang nak cari. Saya beli ni pun dalam harga RM10 je. So ya, ni rupa kotaknya belakang. So ni lah rupa Bidamannya, Axel Dorasian. Yang ni saya dah siap pasang dah. Kat belakang. Yang dia punya ni boleh cabut. So tanpa ada benda tu lah. Rasa nostalgia betul bila dapat mainan ni balik. Dorasian ni juga antara Bidaman yang saya paling favourite. Come on lah, sebab watak utama kan. So terima kasih kerana tengok video yang tak bermanfaat ni.